Okay guys, so sekarang ni kita dah di ujung masa. Lagi 30 minit, 25 minit macam tu. So, aku naik kereta Proton Satria R3 kan. So, Satria R3 ni beza ke dengan Satria biasa tu? Beza. Dia sebenarnya macam GTI. Okay. Tapi body dia ada double stitch well lah. Oh. Engine, gearbox semua boleh kata sama. Tapi Okay. macam yang awal dulu. Kalau Satu. Kalau Recaro GTI tu dipanggil Recaro Enjoy. Okay. Hello. Slipper. Slipper kata aku. Slipper pakai slipper. Siap betul. IC late tuan. Jangan tuan. Saya dah ni tuan. Tuan saya tak ni tuan. Alright. Okay, so tadi dapat 2 minit 50 55 je. 55 dekat laju. Joki ada, bos. Laju bro. Oh, ya. Laju. Okay, member bro. Woo. Selamat bro. Okay, minta izin bro boleh rekam boleh? Alright, boleh. So, aku nak pakai seatbelt kan. Tadi masa belok nak tarik seatbelt tak boleh. Dia lock, aku tahu. Right, steady guys. Jangan depan. Yang penting manual kayak wow. Wih, dia ni betul lah geng. Gua dah tak ni dah bro. Gua dah tak ada nyawa dah ni bro. Bro, gua tak kahwin lagi bro. Cik. Memang steady geng. Wiper getah tercabut, no problem Tak hujan tak bang. Tak hujan tak apa bro. Wow. Bapak steady lah Syut. Joki owner sendiri Oh, ada point bank Oh. Tapi apa aku boleh cakap sedap kereta tahun bila tu feel dia tiap apa manual Kau tengok geng. Aku perasan dia yang penting kena kering Itu aku perasan Yang penting kena kering Aku tak kering bro, serius. Apa nama tayar guna apa bro kalau boleh share? AD09. Kita kasih kejar member aku. Aku suruh kejar member aku. Jadi kita borak sikit. Pastikan aku nampak dia bro. Kejar bro, kau kejar bro. Weh, gila. Ya Allah. You know. Aman. Cani. Oi. Weh. Kereta aku nak kejar dia tadi tak dapat tau. Bang ajar je. Siapa tu? Tak Akmal? Malu apa? Dah bagi lampu macam tu. Nampak steady kan? Owner memang steady. Aku dah tak tahu lagi. Aku dah tak tahu nak cakap apa lah. Yang aku tahu pakai handphone buat